Okey. So, Zaid, so untuk malam ni sesi kita sekejap je lah dalam 15 ke 30 minit. So, untuk Zahid tahulah. Dengar tak? Dengar tak? Boleh Jelas tu. eh? Okey. So, untuk Zaid tahulah tentang peluang bisnes yang ada dalam public goods. Zaid pun dah menimpa emas kan? Dah berapa lama dah simpan emas? Lagi dari zaman universiti lah. Ha ah. Dah 3-4 tahun Dari juga ke? zaman universiti. Lah. Okey. So, actually sebenarnya dalam public goods kita ada sediakan dua peluang lah. Okey. Satu sebagai penyimpan emas dan satu lagi untuk kita jana pendapatan. So untuk malam ni kita akan fokus kepada yang kedua lah. So, mungkin yang pertama tu Zaid dah start untuk keluarkan emas, dah ada emas fizikal, dah pernah jual emas kan. So yang pertama tu Zaid dah rasai. So kita nak pergi yang kedua pula. Boleh eh? Okay. Alright. So untuk malam ni kita akan share sekejap supaya nampak lebih jelas lah. Okay. Nanti dekat penghujung nanti kalau ada apa-apa soalan nak tanya boleh tanya terus tau, tak ada masalah eh. Okay. So jadi alang-alang kita simpan emas, kita capai keluasan kewangan bersama dengan Pak Bigo lah. So untuk Mama Zaid, saya dan isteri, kami berdua buat bisnes Pak Bigo. Maksudnya saya jumpa wife saya ketika dalam bisnes Pak Bigo lah. Okay. So ni sebut sikit tentang saya lah. Okay. Saya berasal dari Johor. Okay. Saya graduate master lah. So untuk Mama Zaid lah, tahun lepas bulan 10 saya habis master dan sampai sekarang saya buat full time public goal lah. So maksudnya dah habis 8 bulan lah saya buat bisnes public goal dan kini status saya double star founder master leader iaitu orang yang dah bimbing 2,000 orang menyimpan emas dan juga empire 8,000 orang. Okay. So sebenarnya dalam public goal ni kita sediakan dua peluang lah. Okay, so peluang pertama macam saya kata tadi adalah Zahid sebagai penyimpan emas dan yang kedua adalah bisnes emas. Ini menjadi dealer public goal. Alright. So yang pertama sekali kalau nak tahu yang peluang yang pertama adalah macam ni lah. Iaitu contoh kita beli pada harga 92,000, kemudian kita jual pada harga 146,000. Bermaksud keuntungan Zahid adalah 53,000 setahun lah. So harga emas naik 57%. Ini kalau Zahid simpan secara konsisten lah. Atau simpan dan menabung. So kita akan merasai kenaikan harga emas. So ini adalah step yang pertama. Iaitu keuntungan dengan emas. Yang kedua adalah cara untuk kita beruntung dengan emas adalah dengan cara kita membantu penyimpan emas kita. Contoh Zahid nanti dah jadi dealer, Zahid bantu penyimpan emas 100 gram bernilai 62,000. Jadi Zahid 62,000 ni darabkan dengan 2%, Zahid akan dapat extra income 1,200. Royalty belian 2%. Jadi sebagai dealer public gold, kita memang akan terima lah royalty 1 ke 2%. Bermaksud apa Zahid? Bermaksud semakin ramai penyimpan emas kita, semakin banyak lah yang kita akan dapat insentif. Contoh Zahid tahu tak kalau penulis buku kan, dia buat buku sekali ke dia buat buku banyak kali? Hmm. Hmm. Maksudnya? Contoh kalau dia buat buku sekali, kemudian buku tu ada dekat pasaran. Dia buat buku tu sekali je betul. Tapi income dia berkali-kali. Maksudnya kalau selagi ada orang beli, selagi tu dia akan dapat royalty. Faham tak maksud royalty tu macam mana? Faham, faham. Contoh macam Datuk Siti kan. Datuk Siti dia nyanyi lagu. So selagi mana lagu tu ada dekat pasaran, selagi itulah dia akan dapat royalty. Yang tu jelas tak? Betul. So sama juga macam dealer public gold lah. So dalam dealer public gold sama juga. Selagi mana ada penyimpan emas yang menyimpan emas di bawah bimbingan kita, kita akan dapat royalty. Yang ni contohlah secara kasar, saya agak meraja tadi lah. So kalau 60,000 dah 2% bermaksud 1,200. Okay, sekarang ni Zaid tak perlu tau nak hantar stok. Zaid tak perlu nak pegang stok. Zaid tak perlu nak buka kedai. Zaid hanya perlu online saja. Okay, dan cara paling mudah adalah dengan kita bantukan masyarakat kukukan kewangan dengan tabungan emas. Bermaksud, pada hari ini Zaid hanya perlu bantu 1,000 orang. Zaid agak 1,000 orang ni ramai ke sikit Zaid? Aman. Ramai 1,000 orang. Zaid tahu tak rakyat Malaysia ada berapa ramai? Hmm. Rakyat Malaysia ada lebih kurang dalam 35 juta. So bermaksud dalam Hmm. 35 juta tu, Zahid hanya perlukan bantu 1,000 orang aja. Sekarang agak-agak 1,000 tu ramai ke sikit? Bagi saya ramai jugalah sebab um, kalau sebab saya bukan apa tahu figure ke influencer ke orang tak kenal. Jadi nak Allah engage Zahid. 1,000 tu agak banyak. Saya pun bukan influencer Zahid. Oh, hai. Okay, jadi Tapi mesti kenal.
Tak apa, dia macam ni Zaid. Macam Zaid kan sekarang. Zaid, kita sebenarnya memang 1,000 tu kita nampak ramai. Tapi bila sikit, sebenarnya 1,000 tu ada sikit. Macam tu, okay. So Zaid hanya perlu bantu 1,000 orang untuk simpan 1 gram. Tapi pengiraan formula dia adalah pada harga RM250. Bermaksud RM250,000 lah yang Zaid dah bantu bekukan jadi emas. Jadi kalau darabkan dengan 2%, bermaksud Zaid akan dapat pendapatan pasif RM5,000. Beza pendapatan pasif dengan aktif adalah kalau pendapatan aktif kita kena pergi kerja baru ada duit. Contoh Zaid kan jual pokok bunga kan. Bila jual pokok bunga barulah kita dapat income. Selagi mana kita tak jual tak dapat income, betul tak? Tapi kalau pendapatan pasif ni Zaid duduk rumah pun Zaid akan dapat income. Dan Zaid dan lah. Kalau 1 gram 250 dapat income 5,000, hari ni kita andaikan harga emas 500 Andaikanlah 500. Walaupun dah 60 lebih kan, kita andaikan 500. Kalau kat sini 500, berapa pendapatan pasif kita kalau kat sini darab 2? 1,000, 10,000. Ya betul. So Zahid akan dapat 10,000 pendapatan pasif. Mungkin pada Zahid benda ni macam wow sangat, tinggi sangat. Sebenarnya 5 ke 10,000 ni adalah apa yang kita janjikan kepada Zahid dalam tempoh 24 bulan. Ini cakap jujur, betul-betul jujur punya ni. Lagi mana Zahid komit dengan apa yang saya akan ajarkan kepada Zahid nanti once Zahid jadi dealer kan. Ikut betul-betul apa yang saya suruh, ikut training yang disediakan dalam tempoh 24 bulan, 5 ke 10,000 tu tak ada yang mustahil. Sebab ada tim kita yang dah capai lah. Ada yang introvert, ada yang siri rumah. Ini kan pula Zahid ada pengalaman hidup. Okay? Zahid, ini adalah statement saya lah pada tahun 2019. Agak-agak best tak kalau dapat extra RM54? Hmm. Best tak? Hmm. Zahid kalau dapat extra RM54 sebulan rasa apa? Tak buat apa-apa ni. Dapat RM54. Best tak? Best. Okay. Kalau Zahid dapat extra RM3,000, best tak? Uh-uh. Bermaksud Zahid, contoh Zahid hari ni keperluan hidup Zahid bernilai RM2,000 contoh Zahid hidup hanya perlukan RM2,000. Kalau Zahid ada RM3,000 sebulan dengan bisnes public goal, Zahid boleh buat pilihan. Sama ada nak full time dengan public goal ataupun nak buat secara part time. Tak ada masalah sebab Zahid dah ada pilihan dekat tangan. Contoh macam hari ni Zahid ada bisnes dengan pekerjaan hakiki ke? Bisnesnya pekerjaan hakiki. Sekarang ni Zaid ada pekerjaan hakiki dan juga bisnes ataupun bisnes tu lah pekerjaan hakiki Zaid sekarang ni. Faham tak? Ada kerja hakiki dengan bisnes. Dua-dua ada lah. Mm-mm. Okay. So, once nanti bila Zaid dah orang kata dah grow dalam bisnes babi good, Zaid boleh buat pilihan nak fokus yang mana. Okay. Kalau Zaid dapat income RM3,000 sebulan, apa rasa? Tolong. Seronok Dan ini adalah income saya pada tahun lepas, April 2025, iaitu bernilai hampir RM10,000. Kalaulah Zahid dapat income RM10,000 dengan bisnes yang buat secara online, yang hanya share-share saja konten, buat video kan, agak Zahid bekerja lagi tak? Fokus yang ini. Ya betul. Jadi sebenarnya Zahid ini bukan seseorang saja yang dapat. Okay? Tapi dalam tim kita dah ramai dah. Kita juga ada income yang dapat 1,600. Kita juga ada income yang dapat 9,300. Kita juga ada dapat income 4,000. Kita dapat 6,000 accountant. Okay? Dan 1,500, 1,900, 2,000, 4,000, 6,000, 9,000. Dan Zaid agak-agak lah, ada tak orang dapat income 20,000 dengan bisnes public goal? Tak mustahil. Tak mustahil, betul. Dan ini adalah antara dia lah. Dia dapat income 10,000, 35,000 dan 26,000. Jadi Zaid, sebenarnya bila saya sharekan ni, ini saya nak tunjukkan ini adalah future kita dalam bisnes buat bigo. Sebab apa Zaid? Bila kita buat bisnes, kita nak nampak masa depan kita. Bila kita buat bisnes, kita nak tahu ke mana hala tuju kita. So dalam bisnes itu segalanya dah jelas dah. Sebab apa? Sebab dalam tim kita, dalam public goal, kita sediakan 4 jenis reward yang utamalah. So yang pertama sekali adalah financial freedom. Bermaksud Zahid tak bekerja pun ada duit pendapatan. Yang ini pendapatan pasif melebihi kos sara hidup. Bermaksud hari ni kan Zahid buat bisnes, Zahid ada kerja hakiki kan. So once Zahid dah buat bisnes public goal, Zahid sebenarnya dah boleh berhenti daripada kerja hakiki dan menggunakan duit daripada public goal untuk teruskan kehidupan. Dan inilah yang orang nak sebenarnya. Orang nak ada duit untuk buat apa yang dia nak. Macam Zahid kan.
Nanti bila buat bisnes public goal dah besar, and then Zaid nanti anytime je nak buat projek pokok ke, anytime je nak tanam pokok apa boleh, tak ada masalah. Sebab duit bukan halangan. Sebab pokok pun mahal juga kan kalau nak jadi hobi. Kemudian yang kedua adalah time freedom. Bermaksud kita kawal masa kita sendiri. Dan kita boleh tentukan masa yang kita nak buat. Contoh macam Zaid. Zaid esok pagi pukul 9 pagi pergi mana? Kerja. Okey. Zahid, tahu tak kebanyakan orang yang buat bisnes public goal ni, yang buat full time, pukul 9 pagi, 8 pagi, mereka pergi jogging. Mereka pergi jogging, mereka pergi taman, mereka pergi beri sport. Sebab apa? Sebab bila waktu weekdays, tak ada orang dekat taman. Ini yang dimaksudkan dengan time freedom. Okay, kita kawal masa kita sendiri dan ini yang kita nak sebenarnya. Dan ini adalah contoh leader kita lah. Yang kat bawah ni adalah Tuan Muda Azif Alif dan juga kita ada Tuan Muda Azab Abdi. Mereka berdua adalah jutawan Zaid. Jutawan. Mereka pada hari ini income mereka sebulan 100,000 paling minima. Mereka juga ada rumah pelaburan hampir 10 juta. Dan ini adalah mentor kita lah. Mentor kita pada hari ini dah ada empire seramai 1.3 juta orang. Yang ketiga Zaid, perjalanan VVIP tahunan. Zaid pernah pergi luar negara tak? Pernah. Pergi mana tu Zaid? Aceh. Pergi Aceh, okey. Zaid, best tak kalau kita pergi luar negara tapi kita kena sponsor? Yes. Jadi sebenarnya ini adalah peluang untuk Zaid lah. Sebab public goal, kita memang sponsor dealer-dealer kita yang dah capai satu tahap untuk pergi trip ke luar negara, seorang 30,000 Zaid. Zaid tak perlu nak fikir dah tentang makan, minum, tempat tinggal, tak payah. Semua public goal dah sediakan dan kita hanya perlu buat pakaian saja. Dan ini adalah trik saya dan isteri saya yang saya dapat pada tahun lepas yang kami dah unlock, iaitu kami pergi ke Jakarta. Yang ini seorang trip belanja 7,000 seorang. Ini adalah tim kita lah. Tim kita di Yogyakarta. Dan Alhamdulillah tahun ini saya dan isteri kami dah layak untuk single tiket ke Budapest. Saya pun tak pernah dengar negara Budapest. Zaid pernah dengar negara Budapest? So kami dah pergi, kami akan pergi ke Budapest pada bulan hadapan menaiki cruise. Jadi sebenarnya Zaid, kalaulah saya pada hari ini memakan masa 7 tahun untuk dapat satu tiket, Zahid saya yakin dengan tim yang provide pada hari ini, dengan toolset yang ada pada hari ini, Zahid boleh capai dalam tempoh 24 bulan saja. Tak ada yang mustahil. Dan yang keempat adalah yang paling penting, bila mana kita meninggal, pendapatan pasif kita akan diwarisi oleh waris, disebabkan oleh independent customer dan juga drawing dealer. So ini adalah sahabat kita lah. Kisah Tuan Muda Rahman. Tuan Muda Rahman ni Zaid, saya ringkas dia adalah ketika mana beliau hidup, beliau dah tahu dah beliau akan meninggal pada usia 25 tahun. Sebab beliau ada penyakit thalassemia major. Beliau dah tahu dah, hidup beliau tak lama. Jadi apa yang beliau buat pada usia 18 tahun, beliau dah pun all out buat minum legal. Dan ketika beliau meninggal, beliau cuma paling tinggi income dia 5 ke 6 ribu je kata Tuan Mentor. Namun pada hari ini beliau meninggal, nampak tak belah kiri ni? Income dia adalah 16,900 yang diberikan oleh mak dia tuan-tuan. Mak dia Zaid. Jadi ini yang kita nak ni. Walaupun kita dah meninggal, kita still memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Dan tugas Zaid sebenarnya mudah saja. Paling-paling penting Zaid, bukan cari orang. Itu yang paling penting. Zaid kena terapkan dalam otak, kita bukan cari orang. Tapi kita hanya disiplin belajar dahulu. Okey? Dan yang paling penting Zaid sampaikan ilmu kepada masyarakat. Itu saya Zaid. Bagaimana Zaid pada ni passion untuk ceritakan kepada orang baju apa yang boleh digunakan untuk pokok, nak lebatkan daun guna apa, nak lebatkan bunga guna apa kan. Sama juga konsep dia. Cuma kita tukarkan dalam bentuk emas. Yang ini sampaikan ilmu secara online atau offline. Dan kita juga perlulah servis pelanggan kita penyimpan emas kita. Macam mana saya bantu Zaid pada hari ni. Zaid nak simpan emas, Zaid nak jual emas, nak pajak emas, nak tanya EPP ke tak. Zaid akan buat benda yang sama kepada mereka di luar sana lah. Dan dalam tim kita lah, nama tim kita 5G Associate tau. Yang pertama kita ada sediakan ilmu. Ilmu ni Zaid cukup mudah. Kita ada training, nama dia PLT dan juga NDO, nama Public Goal Leadership Training. Yang ini adalah sebulan sekali Zaid. Okey, sebulan sekali sahaja. Ini training wajib kita, sebulan sekali. Dan ini adalah training online kita seminggu sekali. Cukup 2 ni saja dulu. Kita ada training seminggu sekali, Ahad malam, free online, sebulan sekali, online berbayar RM90 sahaja. Dan kita juga ada event-event fizikal kita lah. Ini contoh dia lah, kita berikan komentar kita. Yang itu kita ada full set dan skill set. Tak payah dah Zaid pada hari ni nak buat website, nak buat Facebook, nak buat tak payah. Kita dah provide everything, tinggal Zahid saja gunakan. Skrip, video, gambar, semua kita dah ada dah. Sebab apa? Sebab pada hari ini, tugas kita hanya menyampaikan saja. Stok, produk, semua public goal yang disediakan. Kita
kita hanya menyampaikan, jom simpan emas, jom simpan emas. Dia nak kita bantu, dia tak nak kita biarkan. Bukan rezeki dia untuk simpan emas. Macam tu. Okey. Dan yang ketiga Zaid, kita ada support team lah. Bermula daripada awal kita ada 100,000 penyimpan emas dan kini ada 250,000 penyimpan emas dan kita sedang growing lah. Zaid pun sebahagian daripada itu. Dan yang paling mahal sekali Zaid dekat luar sana, kita ada mentorship. Dan di mentorship ni Zaid, kalau nak tahu, dekat luar kita perlu bayar. Kat luar kita perlu bayar lebih kurang 50 ke 100 ribu untuk dapat Zoom session sahaja bersama dengan mentor-mentor keuangan di luar sana. Tapi dalam Publigo, kita boleh dapatkan secara percuma sahaja selagi mana kita berada dalam tim kita. Ni lah tuan mentor, tuan Zulkifli Syafie, seorang jutawan. So dalam gambar ni ada 1 jutawan, 2 jutawan, 3 jutawan. Alhamdulillah. Dan ini adalah gambar Tuan Muda Aziz dan juga Cik Odah bersama dengan isteri saya lah. Jadi cara untuk jadi dealer, yang paling penting sekali adalah yang pertama Zaid, kita kena join training PLC dan juga NDO. Nak tak nak Zaid, kena juga join training. Sebab bila kita nak jadi dealer, kita kena ada ilmu, kita kena ada platform untuk kita belajar. Yang kedua adalah grab promosi emas, iaitu sama ada 30 gram ataupun 55 gram. Yang ini adalah promosi Jun lah. Julai pun lebih kurang sama juga. Dan yang ini kalau Zahid masih lagi muda lah. Zahid usia dah lebih 25 kan? Apa dia? Zahid dah lebih 25 kan? Dah. So tak boleh lah. Kalau 25 tahun, boleh grab peluang untuk dapatkan harga 2,500 lah. Berbanding 17,000. Macam tu. Alright. Dan last kali saya bukan pakar, malah saya juga bukan orang pandai, tapi saya belajar bersama mereka yang proven berjaya di Publigo dan team. Dekat mana? Dekat training PLC dan juga NDO. Ini adalah normal price dia lah. RM90. So kita akan belajar dari 8 pagi, 9 pagi, 5 petang dan juga bonus. Kita akan ada lagi satu training, nama dia NDO pada minggu hadapan. PLC ni Sabtu minggu pertama lah. Macam tu. Okay. Dan last kali saya, if you want to work fast, work alone. If you want to work far, work together. But if you want to work fast and far, work with 5G Associate. Jadi itu dah ada Zaid terbersikit perkongsian saya untuk malam ni. Kalau ada apa-apa soalan, silakan Zaid. Dia jadi dealer ke apa? Ya betul. Kita akan jadi dealer. Okay. So kerisauan Zaid adalah mencari orang, betul? Betul. Okay. Okay. Sekejap. Saya sharekan satu video boleh? Sebenarnya Zaid, saya faham. Zaid nak ajak orang tu mungkin agak malu lah kan. Agak malu. Kau malu ke Zaid? Zaid kau malu tak? Thank you super tu lah. Okey, kejap saya sharekan. Moga-moga video ini memberi sedikit inspirasi kepada Zaid lah. Sebagai doktor, pekerjaan kita menuntut pengorbanan sampai terlepas sangat-sangat berharga. Inilah inisiatif saya membina kebebasan masa bersama keluarga tersayang. Bukan semua side income sesuai dengan tugas dan jiwa seorang guru. Dalam PLT, saya jumpa bisnes bersistem yang mudah dijalankan di mana-mana pada bila-bila masa. Tanggungjawab besar, komitmen tak habis-habis, sampai nak me time pun susah. Apatah lagi travel. Training PLT buka jalan untuk saya travel keliling dunia macam VIP setiap tahun. Bersara bukan bermakna harus ketinggalan dengan teknologi baru. Saya bangga dan mahir menggunakan ilmu marketing dan teknologi terkini. Untuk dapat active income memang mudah untuk usahawan, tapi passive income itu yang mencabar. Dengan bisnes ni, saya dapat passive income 5 angka sebulan dengan sangat mudah dan pantas. Suri rumah pun ada impian tinggi dan nak lihat momen anak membesar depan mata sendiri. Dengan training PLT, semuanya boleh belajar dari rumah sahaja. Dulu, ingatkan satu-satunya cara nak dapatkan income kena pergi kerja lepas tamat belajar. Rupanya, anak muda pun boleh bersara seawal usia 20-an, semuanya bermula di PLT. Tak kisah apa pun latar belakang anda, kalau ada keinginan yang kuat untuk belajar dan berusaha, anda pun boleh berjaya capai passive income 5 ke 10 ribu sebulan
dalam masa 24 bulan bersama Public Goal. Jika mereka boleh, anda pasti boleh. Sertai PLT sekarang dan cipta kejayaan anda. Okey, jadi itu dah dia serba sedikit berkaitan tentang bisnes yang ada dalam Public Goal. Sebenarnya Zaid, Zaid kalau nak tahulah dalam bisnes Public Goal, 70% orang yang dalam bisnes Public Goal ni semuanya adalah introvert. Malah wife saya pun dia seorang introvert. Tapi Alhamdulillah dalam tempoh kurang 2 tahun, beliau dah berjaya bantu lebih kurang 1,000 orang. Sebenarnya Zaid, orang introvert ni adalah orang yang cakap bila perlu. Jadi Zaid tak perlu risaulah hari ni. Sebab apa? Sebab kalau pendapat saya lah, nak tak nak kita memang kena ada extra income. Kita kena do something in our life lah. So concern Zaid sebenarnya apa sebenarnya? Oh. Ambil masa untuk fikir. Okey, tak ada masalah. So saya sangat cadangkan lah. Dia kalau soal bajet tu ada. Bajet. Yang tu ke? Yang nak join 30 kelas tu. yang baik tu ya. Pertama package dealer lah. Package dealer tu dalam 3 program. So yang tu adalah kita kena belilah secara langsam. So bajet untuk 3 program ada. Macam mana? Okey, untuk jet dealer, pertama kita kena beli training kita RM90 tu. Okey. Yang kedua, kita kena beli package dealer kita. Package dealer kita tu yang bernilai 3 program lah. So emas dapat dekat kita. Oh, 30 gram emas. Jelas tak? Okey. So untuk yang itu Zaid ada bajet. Buat sekarang ni tak ada. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi saya berminat tak nak jadi dealer? Menarik lah tapi tak confirm. Okey, tak apa, tak ada masalah. Untuk package dia tu tak bermasalah, nanti boleh. Dan yang paling penting pada hari ni, saya nak invite Zahid untuk join training dululah. Boleh? Sebab training ni sekarang harga dia RM90, tapi kita ada early bird RM50 sahaja. So RM50 training kita Sabtu minggu pertama online dan combo free Sabtu minggu kedua NDO. New Dealer Orientation lah. So yang PLT tu kita akan belajar tentang marketing dan belajar tentang sistem. Yang kedua kita akan belajar tentang potensi pendapatan bersama dengan public. Okey ke? Tak sure, so aku fikir. Tak boleh join training dulu. Nak join training bulanan dulu. Training bulanan dan training mingguan.